بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم بسم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Apa khabar guys? Suara okey Facebook? YouTube baru buat. Sebab buka YouTube. Sebab takut kena ban lah. Sebab kita gunakan ni kan. Dia ada rule dia. YouTube Live Seadri. Cuba tengok. Tolong check tengok. Live Seadri. Ada tak? Malam ni dua tempat. X tak ada malam ni. Malam ni saya buka di Facebook dan juga di YT je. Salam. Suara dekat YouTube okey tak? Suara dekat YouTube okey tak? Okay, clear Clear tak clear ni? Okey, clear. Alhamdulillah. YouTube pun clear guys. Okey, ada dekat YouTube. Live Seadri. Ada juga. Act tak ada. Sebab yang ni dah boleh buat live seguna yang ni lah. Okay, cantik. Cantik. Jangan share lu. Tak share pun. Rindu ke? Rindu dengan rasa ke? Banyak hari tak live kan? Kalau rindu kata rindu.
Jangan buat tertunggu-tunggu. Oi, malam ni panas, guys. Kita simpan, guys. Simpan tu tak? Tunggu betul-betul maklumat padu, baru boleh cerita. Maklumat tak padu, payah nak cerita. Betul tak? Setuju tak? Tunggu maklumat padu. Maklumat padu, kita sesah lah. Apa lagi kan? Share tu, guys. Tak share pun. Macam mana ni? YT baru tu, tolong share. YT baru tu, tolong share. Bagi meriah sikit. Sebelum kena ban. Nanti YT ni kena ban juga. Macam biasa lah, guys. Aircon pakai buang kan. Mantap. 2 tempat malam ni. Settle. Kat Wallabot dah. Setting timing Wallabot 10 second. Act tak ada. Malam ni YouTube dan juga Facebook. Sebab ramai permintaan nak dekat YouTube. Jadi saya buat dekat YouTube dengan Facebook lah malam ni. Okay, guys. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pada semua sahabat-sahabat seperjuangan. Tim Wallabot lah khususnya lah. So guys, malam ni kita mulakan dulu dengan sekal Fatihah untuk diri kita masing-masing. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Aku berjuang kerana-Mu ya Allah, kerana-Mu lah aku di sini. First sekali saya nak minta maaf lah sebab dah banyak hari tak buat live kan. Ada sebab lah kenapa saya tak buat live, bukan suka-suka kan. Tapi saya melihat sebab gini guys. Yalah, saya ni dah lama lah 2008 kan. But saya rasa lepas 2018 lah banyak yang kenal saya ni betul-betul 2018 lah. Sebab masa tu saya gerakkan kempen penyatuan ummah dan apa yang saya cakap ni jadi. Itu yang sebenarnya. Betul ke? Korang yang follow daripada dulu ni, yang follow daripada dulu ni, sebab apa yang saya cakap tu jadi. Betul tak? Itu yang sebenarnya tu. Tapi bukanlah seperamat. Maksudnya pengalaman, saya tengok, maklumat yang saya dapat. Jadi, saya cakap lah kan. Nak berkenaan dengan konspirasi lah. Kan? Konspirasi macam mana Zahid dengan Anwar Ibrahim, kan? Konspirasi Tun Mahathir, macam mana dia buat untuk menyelamatkan negara, konspirasi Najib Razak. Jadi, siapa yang follow daripada dulu, inilah saya. Kan? Dan, ada orang suka, ada orang tak suka, tu biasalah. Kan? Kita ni ada orang suka, dia tak suka. Ada yang dulu suka saya, sekarang tak suka pun ada. Ada yang dulu benci, sekarang suka, lagi ramai lah kan. Betul? Lagi ramai saya rasa ni kan. Yang dulu benci, sekarang sayang kat sehari. Kan? Hari-hari nak dengar live aku. BC pun tak nak tengok muka. Tak apa, malam ni kita tunjuk muka sikit. Sekarang dulu. Sikat rambut ni. Okey, kalau betul lah ada yang follow dah lama kan, saya nak tanyalah. Sikat rambut ni, sebab apa dulu? Dia bukan sebab live TikTok ni. TikTok ni baru je. Zaman Facebook dulu, sikat rambut bila? Dia ada waktu sikat rambut tu. Bila? Siapa ingat? Time live tu, saya tak sikat rambut, melainkan ada sesuatu yang saya sikat rambut. Siapa cakap tu? Tu ada satu cakap tu. Dulu dalam live Facebook dulu, apabila perempuan, makcik ke, nenek ke, anak dara ke, perempuan, asalkan perempuan, sajak tak nak, perempuan tulen. Naik je dalam kotak, saya akan keluarkan sikat, saya akan sikat rambut. Itulah trademark Sir Azri. Daripada dulu lagi. Lepas satu lagi rokok lah. Sekarang ni tak. Isap rokok juga. Lebih sembunyi lah kan. So, itu pun orang koyak. Aku pun tak faham lah. Sikat rambut pun dia orang koyak. Kenapa dia orang ni? Sebab apa pun guys. Malam ni tak adalah manis-manis. Cuma saya nak recap balik. Ingatkan korang. Sebab apa yang berlaku ni. Saya dah cakap dah. Saya dah cakap satu. Apa yang Sir Azri cakap ni, dia cepat dengan lambat je.
cepat ataupun lambat sahaja. Itu je yang sebenarnya. Setuju tak? Tapi adalah cara tu. Mana kata Najib keluar 1 hari bulan, kenapa tak keluar? Oh, kata Azam Belen jadi penasihat khas PMX. Tak lantik pun. Penipu lah. Betul. Korang pun mesti terkesan punya. Yang mana follower yang percaya saya cakap, bila cakap, kau pun terkesan juga. Nak, sikit je lagi. Sikit je lagi. Mana, sikit je lagi. Sikit. Alah. Guys, come on lah guys. Relax. Ini kita dalam perjuangan. Korang jangan koyak dengan Walano ni. Ke korang koyak dengan Walano ni? Yang follow Sir Azri sekian lama ni, koyak ke dengan Walanon? Koyak ke dengan Walanon? Saya tanya dengan korang ni, yang follow Sir sekian lama ni, koyak ke dengan Walanon? Bila Walanon menganjing kau sikit je lagi, mana sikit je lagi? Kata nak jatuh, tak jatuh-jatuh. Kau koyak ke? Jangan koyak guys. Buat apa nak koyak? Korang ni betul lah. Jangan koyak. Ni. Guys, korang ni. Ni kalau Walanon tengok ni. Dengar saya cakap. Share dulu. Nak buka konspirasi macam mana. Konspirasi Najib malam ni guys. Malam ni konspirasi Najib. YouTube baru 800. Macam tak nak start sudi pula. Tak nak buat lah dekat YouTube lepas ni. Buat dekat ad je lah. Kan? Buat dekat ad je lah. Habis tak share. Share kan. Ambil link, letak dekat WhatsApp. Boleh? Dia orang cakap, Sir Azri ni merapu kan. Kan, korang jangan koyak. Ni perang tak? Perang. Sudah banyak kali bagi tahu ni perang. Okay. 2023 bila Sir comeback. Dalam live Sir comeback 2023. Lepas Tuan Mahathir potong rambut. Sir bagi tahu kita dalam perang apa ni. Sunnatullah ni berulang-ulang. So kita dalam perang apa ni? Come on, saya nak tengok komen. Siapa yang follow daripada dulu ni? Kita dalam perang apa ni? Perang apa? Siapa ingat? Kita dalam perang kandak. Perang kandak. Perang strategi. Cuba ingat balik apa yang saya cakap ni. Jangan percaya. Fikir betul tak dia ni cakap. Betul ke Mawas ni cakap? Okey lah. Tak apalah. Walanon kalau tengok. Betul ke Mawas ni cakap? Okey. Saya bagi tahu ni perang kandak. Sunnatullah dia berulang-ulang. Dalam perang kandak ni, pasukan Islam, itu dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi kita lah. Menggunakan strategi. Perang berlangsung lama. Paling lama dalam perang Islam itulah paling lama perang dia tu. Dan apa yang berlaku? Musuh bergaduh sama sendiri. Betul tak? Betul tak betul? Musuh bergaduh sama sendiri. Apalah korang ni. Mari kita sama-sama. Ya Allah, kami letakkan kamu di batang leher musuh-musuh kami, dan kami berlindung denganmu dari kejahatan mereka. Ya Allah, hancurkan kumpulan mereka. Ya Allah, pecahkan pakatan mereka. Ya Allah, leburkan pendirian mereka. Ya Allah, musnahkan langkah mereka. Cengkamkan anjing-anjingmu kepada mereka. Ya Allah yang maha memaksa. Ya Allah yang maha perkasa. Ya Allah yang maha membalas. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Yang turunkan kitab, yang gerakkan awan, yang tewaskan tentera azab. Kalahkan mereka, kalahkan mereka, kalahkan mereka. Dan kemenangan untuk kami.
Kau kan tak nampak ke? Kau kan tak nampak ke? Dia orang tengah wara, dia orang tengah bergaduh, dia orang tengah berpecah belah ni. Geramnya aku. Yang mana duk kutuk-kutuk apa? Ahli Parlimen Jasin. Baca dalam Parlimen. Ahli Parlimen Jasin kan baca dalam Parlimen. Mana? Kau tak nampak ke gila? Ada 1,300 dekat Facebook. Ada 1,050 dekat YouTube. Kau kan nampak ke tak nampak ni? Nak berita manis. Aku bukan bagi berita manis lagi. Semua berita aku bagi dah ni. Manis, suka, ketawa. Macam-macam. Kalau orang tengok pun kata, dia ni isap ganja ke apa. Orang isap ganja kan suka ketawa. Ni. Takkan kita tak nampak kesan kunut nazilah tu depan mata kita. Kalau kita nak berfikir. Setuju tak? Setuju tak setuju dengan saya ni? So guys, itulah Syed Azri ni, dia cepat dengan lambat je. Kan? Alhamdulillah lah. Kalau tanya saya, Alhamdulillah lah kan. Cuma, ingat, ini ujian untuk kita. Ujian untuk ujian untuk semua. Kita semua diuji. Kawan-kawan kita, TikToker, semualah. Yang dulu melawan, hari ni dah mula menyokong. Ada. Yang dulu menentang, hari ni dah mula kembali. Ada. Ni. Duit. Nafsu. Kehendak. Apa aku dapat. Oh, aku tak boleh tahan. Aku tak boleh. Aku nak kena survive. Aku nak kena ikut. Nampak tak guys? So, saya minta ginilah guys. Kita ni jangan dibolak-balikkan. Tolonglah saya bagi tahulah. Jangan dibolak-balikkan kita ni. Hak tetap hak, batil tetap batil. Jangan bersekongkol, jangan sokong pemimpin yang zalim ni. Jangan guys. Tak apalah, uji macam mana pun tak apalah. Teruk sangat ujian kita ni. Sir ni kita teruk juga, tapi aku cakap, ada orang lebih teruk daripada aku tau. Korang. Ni, tapi ingat, apa sepesan? Berjuang. Kena berjuang. Kita nak selamatkan tanah air, selamatkan negara. Ni bukan pasal parti. Selamatkan negara, tanah air ni. Ni perjuangan dia ni. Kalau tak nampak lagi kesan kunut nazilah yang dia orang duk menganjing. Korang lupa ke? Ingat balik. Bila kunut nazilah ni, kita untuk Gaza lah. Bila kunut nazilah, dia orang tak bagi kunut nazilah, tak boleh lah. Betul tak? Betul? Dalam Parlimen baca kunut nazilah. Sampai non kucik. Tak payahlah kunut nazilah. Korang lupa ke? Geramnya aku. Saya cari video dia kejap. Saya tak save video. Sebenarnya last minute punya. Mula-mula plan nak buka PC lah kan. Tapi pasal tengok korang macam banyak isu pula kan. Saya rasa alamak kena ulas juga lah. Sebenarnya saya nak simpan minggu besok. Besok Isnin. Kan? Tapi tak apalah. Mana video Anwar Ibrahim? Tak payahlah kunut nazilah. Dia cakap dalam Parlimen, gila. Mana video dia ni? Saya simpan ke tak simpan ya? Ni? Mana video dia? Tolong hantar. Tolong hantar video dia. Non kunyit dalam Parlimen. Ada guys, video dia dalam Parlimen. Tak payahlah kunut nazilah. Kau kan cuba fikirlah. Apa yang dia takut sampai tak payahlah kunut nazilah? Apa yang dia takut? Cuba bagi tahu. Kenapa Anwar Ibrahim takut bila baca kunut nazilah ni? Tak payahlah kunut nazilah, tak payah lagi dah. Tak payahlah kunut nazilah, tak payah lagi. Tak payahlah kunut nazilah, tak payah lagi dah. Tak payahlah kunut nazilah, tak payah lagi. Ni bukan AI. Kita baca kunut nazilah. Guys, gini. Kalau kita tak salah, kita tak perlu takut. Kalau kita salah, tu yang kita takut. Kunut nazilah pun kita takut. Sampai Anwar Ibrahim, tak payahlah kunut nazilah. Tak ada otak ke korang yang sokong Anwar ni? Tak boleh fikir ke? Bebal ke? Syadri ni, mampulah korang.
Aku tak main buntut macam Anwar Ibrahim. Anwar Ibrahim banduan main buntut. Gila. Sokong main orang pemain-pemain main buntut. Kan bodoh tu. Betul tak? Ke main buntut juga? Main buntut itu. Main buntut itu sokong Anwar tu. Minum. Jadi, bergembiralah guys. Kita yang di pihak yang hak ni bergembiralah. Dan ingat, sebagi tahu. Inilah pasukan Ahzab. Takkanlah tak nampak lagi Kunut Nazilah tu mengalahkan pasukan Ahzab. Pecahkan ni pasukan mereka. Pasukan Ahzab. Dioranglah. Sebab sekutu dengan siapa? Sekutu dengan Israel. Anwar Ibrahim. Ni. Tak percaya juga. Menang mahkamah lah. Wan Muhammad Azri Bewadris dibebaskan, dilepaskan tanpa membela diri. Daripada pertuduhan atas Sultan menggelar memanggil Anwar Ibrahim bapuk tua Barwa Israel Amerika Zionis. Menanglah. Tuan Rafiq peguam lah. Menanglah. Panggil dia Barwa Israel. So, dialah pasukan Ahzab bergabung. Oh, tapi dia pelang sumut. So, yang sokong sumut lagi kau pergi masuk ke kepala Bajaman, kau pergi flash lah. Bebal sangat dah tu lah. Bodoh sangat dah tak boleh fikir dah benar otak tu lah. Dah gone case lah kalau macam tu lah. Sir pun tak minta sokong aku. Tak minta, tak payah sokong aku. Aku bukan nak bertanding pun. Ada nampak saya nak bertanding ke dengan korang? Tak ada nak bertanding lah. Orang yang nak bertanding ni dia buat jelajah. Dia pergi ceramah sana, dia pergi ceramah sini. Itu orang nak bertanding. Faham tak? Faham tak faham ni? Orang yang nak bertanding pilihan raya ni, dia kena turun jumpa dengan rakyat, buat jelajah, buat ceramah. Itu nak bertanding nama dia. Faham tak? Si Azri ni macam gini. Aku bukan nak bertanding. Bukan cita-cita aku nak diwakil rakyat. Cita-cita aku ni nak rotan wakil rakyat. Tukar rotan. Tak tukar rotan? Jadi guys, bergembiralah kita. Kesan Kunut Nazilah tu kita dah nampak dah. Baik ingat, kena berjuang. Sebab kita sedang berjuang mengalahkan pasukan Ahzab. Jadi dalam perang Kandak ni, ada macam-macam strategi lah. Begitulah daripada pihak mereka. Dan kita dah nampak perpecahan mereka ni. Tetapi PRU16 macam saya bagi tahu. PRU16 adalah bapa kepada segala bapa pilihan raya. Bukan kepada bapa Anwar Ibrahim. Bapa kepada segala bapa pilihan raya. PRU15, ibu kepada segala ibu pilihan raya. PRU16, bapa segala bapa pilihan raya. Yang mana akan menentukan masa depan kita negara ni. Dan sebab itulah kenapa se-educate korang, walaupun aku ni tak sekolah tinggi lah apa, tapi pengalaman yang panjang ni sekongsi dengan korang supaya kau tak diperbodohkan. Sebab tu saya minta apa yang saya cakap, dengar, fikir. Jangan percaya, fikir. Saya tak nak korang diperbodohkan. Dan tempoh hari, ingat saya cakap. Kali ni strategi PKR akan menggunakan artis. Akan menggunakan influencer. Termasuklah geng sumut. Betul tak? Saya dah bagi tahulah. Semalam. Kita ada barang, bang. Tapi kalau aku tak cakap pun korang nampak. Bukan kau tak nampak. Anwar bakal isytihar. Menteri dan influencer jadi calon PH PRN Johor. Dah. UMNO pun akan guna strategi yang sama. Amanah pun akan guna strategi yang sama. Sebab apa? Sebab orang Melayu. Dia buat dia sebab orang Melayu. Orang Cina, kau letaklah artis pun pergi mampus lah. Dia tak undi kalau bukan kendak dia orang. Dia tak peduli pun. Contoh dah berlaku dah. PRU 15. Parlimen Sungai Buloh. KJ ni kan popular. Ketua Pemuda Pop KJ. Jumpa pun. Kece. Betul tak? Cina-Cina kalau jumpa KJ. Kece. KJ tu main DJ. Kan? Siap buat DJ lah. Kayu basikal lah. Lari lah. Apa benda dia tak buat? Macam-macam dia buat ni. Nampak dia. Orang Cina, orang India semua.
Lawan dengan Ramadan. Ramadan. Kalah besar pula tu. Kenapa? Orang Cina tak bagi dia undi. Takkan tak bagi dia undi. Dia kan popular. Orang Cina dia tak hidup. Orang Cina memikirkan tentang nasib dia orang. Masa depan dia orang. Itu orang Cina. Tapi orang Melayu ni, aku suka dia lah. Best lah. Artis lah. Dia tinggi sumut lah, babe. Dia tinggi sumut. Selalu baca buku. Kita kena undi dia. Bodoh. Ni. Itu yang dia orang marah dengan Azri tu. Itu yang dia orang tutup TikTok, Facebook. Semua dia sekat. Dia orang marah. Sebab apa? Sebab se-educate korang. Cerita kat korang supaya korang faham tak diperbodohkan. So, ini cabaran korang. Sebab apa? Yang tengok live show ni majoriti mak bapak. Cabaran korang sebab anak-anak korang ni. Sebab matlamat mereka adalah perbodohkan budak-budak muda. Ini matlamat mereka. Cabaran kita semua, guys. Korang lah khususnya. Supaya sampaikan kepada anak-anak, jangan diperbodohkan. Ini nak menentukan nasib masa depan bangsa kita ni. Tanah Melayu ni. Bangsa Melayu. Johor ke, Melaka ke, Negeri Sembilan ke, Kelantan ke, Ganu ke, Kedah. Semua bangsa Melayu. Ini tanah Melayu. Pergi tengok sejarah kalau yang mana bodoh-bodoh nak ikut bangsa, ikut negeri tu. Ini negara, tanah Melayu ni. So, kita nak selamatkan tanah Melayu ni. Selamat tanah Melayu, selamatlah orang Melayu. Selamat orang Melayu, selamatlah Islam kat tanah Melayu ni. Ni, pertimbangan yang kita kena buat. Okay. Clear? Panjang mukadimah ni. Belum manis-manis lagi. Sabarlah, bosku. Read. Macam cepat pula nak isap rokok aku ni. Hari ni saya tengoklah ucapan Menteri Besar Johor. Saya yakin korang pun dah tengok dah rasanya ni. Saya berjumpa dengan Datuk Seri, meminta izin memberikan pandangan hampir semua 26 bahagian di negeri Johor Darul Takzim ini, termasuklah parti-parti komponen, menyatakan bahawa Johor perlu bertanding solo. Kita bertanding di semua 56 kursi. Dan apabila saya memberikan maklum balas kepada Datuk Seri Presiden, beliaulah yang memberikan saya kebenaran untuk mengumumkan bahawa kita bertanding di semua 56 kursi. Itu realitinya. Tapi yang dijaja di bawah, satu undi untuk DAP adalah, maaf, terbalik. Satu undi untuk BN adalah satu undi untuk DAP. Itu yang mereka katakan. Itu fitnah yang dijaja, betul? Pada hari ini, tuan-tuan dan puan, saudara-saudari yang saya kasih sekalian, termasuklah bangsa Johor yang saya cintai, jangan risau, jangan gusar. Hari ini dengan kebenaran Yang Amat Berhormat Pengerusi, insya-Allah apabila kerajaan kita ditubuhkan kembali dengan perkenan ke bawah Duli Tuanku Sultan Johor, dengan perkenan pemangku Sultan Johor, jika kita diberikan mandat untuk memimpin sekali lagi, kita tidak akan sekali-sekali bersama
dengan DAP dalam Kerajaan Barisan Nasional. Saya berjumpa dengan Datuk Seri, meminta izin. On Hafiz, sekenal dia. Tak adalah rapat, tapi sekenal dia lah. Sebab dia ni anak saudara kepada Datuk Seri Syamuddin. Sekali dengan Datuk Seri Syamuddin kan serapat. Buat emak. Lukisan ni pun, lukisan Datuk Seri Syamuddin lah bagi dekat saya. Ni lukisan ni. Antara lukisan kesayangan Datuk Seri Syamuddin. Dia bagi dekat saya. Maksud dia, ular yang menyusu akar tidak akan hilang bisanya. So yang cakap tadi itu, On Hafiz, anak saudara kepada Datuk Seri Syamuddin. Menteri Besar Johor sekarang lah. Sepaham, ni politik. Sepaham, saya dengar semua kan. Guys, sepanjang saya kenal On Hafiz ni, dia ni macam Syamuddin juga. Dia orang ni memang tak, dia tolak Anwar, tolak DAP. Tolak Anwar, tolak DAP. Betul. Syamuddin sampai hari ni pun benda sama juga. Tolak Anwar, tolak DAP. Sebab itu, On Hafiz terpaksa cakap macam gini. Sebab dia tahu, lepas pilihan raya negeri Johor, korang rasa ada 1,700 dekat YouTube, ada 1,500 dekat Facebook. Macam mana Facebook dah kalah dah ni? YouTube lagi ramai ni. Korang rasa pendapat korang, lepas pilihan raya negeri Johor, On Hafiz ni akan jadi menteri besar ataupun digugurkan ganti dengan orang lain. Come on. Come on. Dia akan kekal menteri besar Johor ataupun ditukar dengan orang lain. Tukar guys. Dia akan ditukar. Confirm. Sebab dah berlaku lah itu hari kat Johor. Ingat tak? Anak-anak negeri Johor. Anak-anak negeri Johor. Orang Melayu. Aku tak sebut bangsa ikut negeri. Anak-anak negeri Johor. Kau ingat tak? Pilihan raya itu hari lah. Siapa menteri besar? Hasni. BN jika menang, Hasni akan kekal menteri besar. Lepas dah menang, tukar. Sekarang ni, On Hafiz ni, kau boleh baca lah game ni. Kamu lah. Jangan percaya saya cakap. Korang ada, boleh fikir benda dah berlaku dalam sejarah. Kau akan dah nampak dah. Sebab dia orang ni, memang dia orang tolak DAP, memang tolak. Itu pasal yang Anwar Ibrahim Meroyan tu. Yang Anwar kata budak ugut dia, ingat tak saya kata tu? Yang dia kata budak ugut dia tu. On Hafiz lah. On Hafiz, bukan kurang ajar. Tapi memang, apa yang saya tahu lah, Syamuddin ni, anak beranak dia, masuklah On Hafiz ni. Dia orang memang tolak DAP, tolak Anwar. Itu kompong. Memang tak boleh. But, ni lah dia. Politik. Dan dia lah juga antara orang yang pertama suruh Zahid berundur. Dia lah juga. On Hafiz ni juga. Tapi inilah politik lah. Demi survival, dia terpaksa cakap macam itulah guys. Sebab kita semua tahulah kesudahan dia. Apa kesudahan dia? Apa kesudahan dia? UMNO akan bergabung dengan DAP. Mereka akan kekal kerjasama dengan DAP. Itu fakta dia. Kau kona ikut mana pun, itu fakta dia. Nak cakap apa? Oh, tak adalah Johor ni lain. Apa yang lain? Apa yang lain? Oh, Johor tak ada macam gitu. Kita bukan federal. Bodoh. Habis tu, kerajaan negeri dengan kerajaan federal tak sama ke sekarang ni? Samalah. Bergabunglah. Itu yang hari ni DAP Perli tu. Kenyataan On Hafiz ni. Sebab dia ada kenyataan lagi. Dia ada kenyataan lagi On Hafiz ni. Dia dengar. Dia takkan kerjasama. No way lah dia bagi tahu. DAP kata. Tu Zahid. Hari Rabu ni meeting kabinet. Duduk sebelah-sebelah. Berolina pun duduk sebelah-sebelah pemimpin DAP. Khalid Nordin, Menteri Pertahanan, pun duduk sebelah pemimpin DAP. Lepas tu, tak akan bekerjasama. Come on lah orang Melayu, sampai bila nak diperbodohkan? Saya ingat, saya bagi tahu dulu lagi. 2022 pilihan raya. Keluar audio. Masa tu tak keluar live lah. Audio.
Tak ada kerajaan yang kekal. Dan saya bagi tahu, dia orang akan bergabung. UMNO akan bergabung. Ni yang lawan jajaran baru, lawan Zahid Hamidi. Budak-budak UMNO. Dia akan bergabung balik. Oh, tapi dekat state kita akan menang banyak. Guys, boleh tak kita semua ni berfikir sejenak? Boleh tak? Kepada anak-anak negeri Johor. Kau tak nampak ke apa yang berlaku ni? Sejak bila menjadikan korang ni selfish? Kalau kau memikirkan pasal negeri kau, tentang kehidupan kau, bagaimana dengan bangsa Melayu di tanah Melayu? Adakah dengan kau beri kemenangan kepada UMNO tu, yang kompong-kompong akan bergabung dengan DAP, akan menyelamatkan negara ni? Cuba fikir. Sedar ataupun tidak, anak-anak negeri Johor, orang Melayu khususnya, engkau undi UMNO bermakna engkau kekalkan DAP dalam kerajaan. Engkau undi UMNO bermakna engkau bagi Anwar Ibrahim peluang lagi. Oh, tapi tak sama. Tak sama apanya. Matlamat mereka kekal berkuasa. Kalau Anwar tak bertanding pun, anak dia pula akan bertanding. Nurul Izzah akan bertanding. Gabung lagi, bentuk lagi kerajaan. DAP dalam kerajaan sebab DAP 40 kursi parlimen. UMNO 26 je. Please, anak-anak negeri Johor, fikir, jangan percaya, fikir. Kita ni bangsa Melayu. Ni tanah Melayu. Memang terpecah negeri-negeri ni. Tapi kita ni bangsa Melayu. Kita nak selamatkan negara ni. Takkan nak bagi dia orang peluang. But inilah politik, tengok. Fitnah. Ingat tak video yang Amdap mantap? Orang Hafiz, kalau orang Hafiz tengoklah. Amdap mantap dia kata. Orang Hafiz, kau ni apa benda orang Hafiz? Kau lupa ke ni? Ni video ni. Boleh. Okay. Saya buat solat hajat. Saya buat solat hajat. Macam gitu je bodohkan orang Melayu. UMNO lah. Okey, masuk. 3 kali. Mantap. Pandai. Okey, habis ya. Okey, slogan. Okey. 3, 2, 1. Mantap. Boleh. Okay. Saya buat solat hajat. Fitnah apa? Siapa yang fitnah? Ni budak-budak UMNO ni. Budak-budak UMNO. Seorang tu, dalam video ni, setiausaha politik kepada pegawai khas katanya, kepada Zahid. Ni, Amdap mantap ni. Oh, fitnah. Kita tak fitnah. Dan saya tengok, oh, ini PAS fitnah. Bersatu fitnah. Pembangkang fitnah. Amdap mantap ni korang. Kita ni panggil Amdap. Korang appreciate Amdap mantap. Lepas tu sekarang nak pilihan raya, oh ini semua fitnah. Fitnah kepala otak kau. Fitnah ke? Anak-anak negeri Johor fitnah ke? Fitnah ke? Cukuplah kalau kata fitnah. Tu bukti ada lah. Saya harap kalau mana-mana yang bagi tahu, sebab saya tengok kempen, dia pakai artis, kenal artis ni. Artis pelawak. Inilah, nampak? Dia orang punya terdesak ni, pelawak pun dia pakai. Nampak? Sebab dia rasa korang bodoh. Dia pakai pelawak. Jadi, dia ni suka buat lawak. Jadi kau buku. Come on lah. Anak bangsa, weh. Bangun. Aku buat macam Iswadi Muli. Bangun. Satu jari tak apa, jangan 2 jari. 2 jari cerita lain nanti. Bangunlah. Sampai bila nak diperbodohkan ni? Ni pakai artis. Nak bagi tahu, ni UMNO, kerajaan ni bukan kerajaan bersama dengan DAP. Nampak? Dia punya cerita ni, semua tentang negeri Johor. Bang, kenapa hari ni baru tak mengaku? Ada otak fikir, kenapa hari ni baru tak mengaku ni?
4 tahun ni elok je. 3 tahun ni kan. 3 tahun ni elok je. Bukan main kerja sama lagi. Muah. Sikit-sikit. Muah. Amdap mantap. Oh, bukan main lagi. Brother. Betul tak? Betul? Tiba-tiba nak pilihan raya ni. Oh, amdap ini DAP. Kita tak nak kerja sama dengan DAP. Tolak. Alah, bodohnya. Tapi itulah guys. Sebab apa? Sebab korang tak nak ambil tahu pasal politik. Sesuruh ambil tahu, bukan berpolitik, bukan masuk parti. Aku tak suruh masuk parti. Aku bukan suruh korang berpolitik. Aku suruh korang ambil tahu. Supaya tak diperbodohkan. Itu pasal dia orang berani cakap dengan selambanya. Macam itu hari lah Mak Mazam bagi tahu. Presiden kita dah bersumpah. Ni. Aku nak beritahu kat korang ni. Aku tak bina ni. Mazlan. Bodoh dia ni. Zahid. Sumpah. Wallahi wa billahi wa tallahi bahawa saya tidak akan menyokong Anwar Ibrahim untuk jadi Perdana Menteri dan saya tidak akan bersama dengan PHDAP di hadapan beberapa ahli parlimen. Saya ada ketika itu. Sumpah. Wallahi wa billahi wa tallahi bahawa saya tidak akan menyokong Anwar Ibrahim untuk jadi Perdana Menteri dan saya tidak akan bersama dengan PHDAP di hadapan beberapa ahli parlimen. Saya ada ketika itu. Saya ada ketika itu. Itu pasal dia jadi timbalan Menteri JKR. Faham tak? Mangkuk. Saya ada ketika itu. Presiden bersumpah. Wallahi wa billahi wa talahi. Tidak akan bekerjasama dengan Anwar Ibrahim. Hari ni Mak Mazlan timbalan Menteri bang. Itu hari timbalan Menteri Keuangan. Rombakkan Kabinet. Sekarang timbalan Menteri JKR. Sebab jadi saksi Zahid bersumpah. Zahid pula bersumpah laknat. Jadi timbalan Perdana Menteri. Dengan Menteri luar bandar lah. Korang ni yang sokong UMNO ni aku tanya kau dah buat apa? Amdap mantap. Bodoh. Tahu bodoh? Bodoh. Tahu bodoh. Yang kata panggil bodoh. Jadilah cerdik macam orang Kelantan, orang Terengganu, orang Kedah, orang Perlis. Ni, anak Johor. Sampai bila nak ditipu ni? Dia bukan pasal state tu. Dia pasal negara ni, negara. Korang macam tak sayang kita orang je. Korang memang tak sayang kita orang ke? Jangan ikut sangat si budak tu. Korang ada niat nak keluar daripada kita ni. Nak bergabung dengan Singapura. Ada niat ke arah tu ke apa? Kita tak nak kawan je. Kau tak nak... kau tak nak kawan kita orang ke? Nak kawan tak nak kawan ni? Jangan. Kawan. Kawan kita orang ni. Proud lah kita sebagai bangsa Melayu. Kita nak selamatkan negara, guys. Selamatkan negara. Jadi saya harap anak-anak Johor nampaklah benda ni. But memang now, memang mereka bergaduh. Ya. Memang mereka bergaduh. Betul. Itu betul. Saya tak nafikan. Ada Syahadri ni. Dia kata, Anwar kerjasama dengan UMNO dengan DAP ni bergaduh ni. Oh, dia kata gaduh pula. Korang pun pening. Betul. Ada 1,008 kat YouTube. Ada 1,007 kat Facebook. Person ni tadi cakap, dia orang ni bergaduh. Ni kata wayang pula. Ni macam mana ni? Inilah saya cakap politik. Dia orang memang bergaduh. Tapi dia orang gabung balik. Faham tak? Tak faham? Okey, tak apa. Aku bagi assignment kat korang. Tak apa. Aku bagi assignment kat korang. Okey. Sekarang, pergi Google sekarang. Pergi Google, tanya ChatGPT sekarang. Zahid Hamidi. PRU 2022. Dia menang lawan dengan Samsul Iskandar. Yang pakai baju orange itu. Berapa undi? Bagi tahu. Kamu. Tolong. Malah aku nak type-type ni. Aku bagi assignment ni. Zahid Hamidi menang lawan Samsul Iskandar. Berapa undi? Come on. Cepat. School of Politics dengan Sir kan? Ajalah. Nak buktikan apa yang saya cakap. Berapa?
Tak sampai 300 undi, guys. Tak sampai 300 undi. Kecoh. Itu pun dengan kata ada magic. Tak tahulah. Bah nak bagi tahu, dia orang punya gaduh ni, dia orang kena real. Sebab nak bodohkan korang. Kalau tak dia, tak bodohlah korang. Sebab nak tunjukkan real. Betul lah, mana dia kau tengok, dia orang lawan betul-betul. Menang pun 300. Sebab nak bodohkan korang. Kalau daripada awal dia orang tak serius, korang nampak. Bila korang nampak, oh iyalah. Inilah sebab kenapa saya minta kita ni fikir duduk. Samsul Iskandar tu ahli Parlimen Melaka 2018. Dia bagi dekat siapa budak Adam Adli. Dia bagi dekat Adam Adli bertanding. Parlimen mana lupa salah kat Melaka tu. Sam Ketot bertanding di Bagan Datuk. Parlimen Zahid nak tunjukkan mana nak bergabung. UMNO takkan bergabung dia. Sebab dah sumpah. Sebab dah sumpah. Kena real. Nampak tak, guys? Inilah politik. Ni politik ni. So, diorang tunjukkan diorang real. Jadi, korang yang bodoh ni, oh, tengok, gaduh real lah, bro. Macam sekarang lah. Oh, UMNO akan lawan dengan DAP. Bagi tekanan, Anwar pun lawan balik. Korang yang bodoh. Oh, iyalah lawan lah, weh. Kita kena sokong UMNO lah. UMNO dah lawan DAP dah ni. UMNO dah lawan Anwar lah. Bodoh. Nampak? Faham tak ni? Faham tak plot diorang ni? Lakonan diorang ni, faham tak? Sebab saya yakinlah ramai orang dah faham. Start daripada 2018, bermulanya revolusi politik ni, kefahaman rakyat tentang politik ni, orang dah mula faham. Cuma ramai lagi dekat luar tak faham. Tengoklah benda kecil pun mudah diperbodohkan macam mana? Benda kecil je pun. Oh iyalah. Alah. DAP ni baik lah. Tengok tu DAP bagi peruntukan lah. Tengok tu dia bagi dekat masjid lah. Alah bodohnya. Tengok cantik lah, comel lah dia. Dia pemimpin ahli Parlimen DAP, menteri pakai baju kurung lah. Pakai tudung lah. Comel lah dia. Alah bodohnya. Bodoh lah. Biar saya baca komen cakap geramnya aku. Kau tak geram? Kau tak geram ke? Segeram. Sampai tahap macam itu tau. Sampai tahap macam itu. Demi nak dapatkan undi orang Melayu, pakai baju kurung, pakai tudung. Yang bodoh-bodoh orang Melayu ni ramai lagi, ramai. Cantik DAP tengok tu. Tengok dia bagi peruntukan dekat masjid. Kepada anak-anak bangsa. Bangsa Melayu. Ni Lee Kuan Yew ni. Lee Kuan Yew sebelum dapat kuasa. Sebelum dapat kuasa. Bukan AI. Sebelum dapat kuasa. Faham tak? Inilah politik. So, kita janganlah jadi alat politik pekakas. Wake up. Nak selamatkan negara ni. Tanah Melayu ni. Cukuplah guys. So, dia akan gaduh, but dia akan gabung balik. Sebab matlamat dia 120 kerusi parlimen. Ingat 120 kerusi parlimen. Kepada mereka yang sokong UMNO ni, aku nak bagi tahu, korang berkomplot, bersubahat ni, cukai naik, subsidi minyak habis bersasar lah, tarik harga. Korang bersubahat lah. Perjanjian, korang bersubahat lah. Wake up. Anak bangsa, anak Johor. Come on. Jangan percaya dengan UMNO ni. UMNO ni pengkhianat orang Melayu. Saya adalah tengok tu hari. Sekejap saya tengok. Ada tak video dia? Saya dengar meluat-luat, segeramnya aku. Asyik geram saja saya sekarang ni. 2, 1. UMNO, mantap.
Amdak mantap. Ada tak video dia Dia cerita pasal negara ni membangun, UMNO yang membangunkan negara ni. Saya dengar je kat, budak ni geramnya aku. Ya. UMNO ni sekarang ni kempen kat Johor. Ini kemakmuran, kita nak majukan negara, kita nak memakmurkan negara ni. Pengalaman UMNO yang dah lama, bla 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 bla. Mahathir Mohamad lah. Dia lah. Mahathir Mohamad lah. Dia lah yang bangunkan negara ni. UMNO telah bedah belah mana pula? UMNO mana? UMNO sekarang? Ya betul. Ahmad Mazlan. Kau ya betul. Budi Poka, KDN, PKR. Kau orang kalah pilihan raya. Kau tu si Poziah apa Mutan Linas. Mak Sabu. Apa benda korang ni? Kelakar lah korang ni. Ya. Tok Mahathir lah. Dia bangunkan negara ni. Ada nak sanggah? Sanggah lah. But guys, macam mula-mula saya bagi tahu lah. Ini juga kesan daripada Kunut Nazilah. Mereka gaduh-gaduh, tapi mereka akan bergabung balik. Faham Dia bukan sekadar wayang tau guys. Dia orang bergaduh, lepas tu dia akan bergabung balik. Matlamat dia kuasa. Saya dah bagi contoh tadi, Zaid Amidi lawan dengan Sam Ketok, Samsul Iskandar, Parlimen Bangga Datuk. Kau nampak kan? Real. Zaid sampai menang 300. Real, mate, nampak? Lepas tu gabung balik. Nampak? Di game dia orang. Tapi, inilah kita kata peraturan Allah juga. Kesan daripada Kunut Nazilah. Oleh kerana apa yang berlaku ni, Anwar Ibrahim semakin tertekan. Teruk, guys. Dia sangat-sangat tertekan. Sebab apa? Ni UMNO. Saya dah ulas tempoh hari. PRN negeri Johor dulu. Yang menyebabkan ramai orang pergi dekat UMNO ni sebab Najib. Melaka dulu, yang ramai rakyat kat Melaka masa tu undi UMNO sebab Najib. Betul tak? Ada 2,000 dekat YouTube, ada 1,600 dekat Facebook. Betul tak betul? Siapa orang Melaka, siapa orang Johor yang korang undi UMNO ni? 2000 berapa? 2022. Sebab siapa? Sebab Najib ke sebab Zahid? Bagi tahu dekat saya. Masa tu Zahid presiden, sebab Najib ke sebab Zahid yang korang undi UMNO masa tu? Bagi tahu dekat saya. Come on. Saya nak tengok komen. Bagi tahu dekat saya. Bukan sebab UMNO, bukan sebab Zahid. Ahmad Mazlan apa tak lagi. Sebab Najib. Itu sebab, kan saya dah bagi tahu. Diorang desak untuk Najib dibebaskan, dapat pengampunan. Anwar tak nak. Saya cakap 1 hari bulan. Aku cakap tu taklah seperti 1 hari bulan, mangkuk. Walanon yang cuak, kita janganlah ikut perangkap diorang. Saya tengok ada juga kau kata, bro, bila kau cakap 1 hari bulan, tak ada pun. Alah bodohnya. Ini perang. Bila saya cakap tu, jangan tengok 1 hari bulan, fikirlah. Najib. Diorang perlukan Najib. So sekarang ni, desakan dah dibuat gila-gila untuk Anwar dapat sebab sorok titai dendam. Dulu kan sorok titai dendam. So sekarang ni, Datuk Najib dah tarik balik. Yang dia minta saya makan untuk kes titai dendam tu. So, Datuk Najib dah buat permohonan baru untuk dapat pengampunan. Ingat tak? Zahid pernah cakap, UMNO pernah cakap untuk Najib buat permohonan baru. Ingat tak? Ingat? Korang ni kadang-kadang aku geram je. Najib
Bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak menarik balik rayuan terhadap keputusan Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur berhubung semakan kehakimannya berkaitan titah addendum. Ini bermakna bekas Ahli Parlimen Pekan berusia 73 tahun itu tidak lagi memohon mahkamah membenarkannya menghabiskan baki hukuman penjara 6 tahun di bawah tahanan rumah. Melalui notis yang difalkan firma guaman Tetuan Syafi'i & Co. bertarikh 2 April lalu, pihak pembelaan memaklumkan kepada mahkamah bahawa Najib selaku perayu berhasrat menarik balik rayuan berkenaan. Pada 28 April 2025, Mahkamah Persekutuan menetapkan prosiding pendengaran rayuan selama 2 hari bermula 1 Julai 2025. Titah addendum itu dipercayai diperkenan oleh Yang di-Pertuan Agong ke-16 dan didakwa membolehkan Najib menjalani baki hukuman penjara di bawah tahanan rumah susulan sabitan kes penyelewengan dana SRC International. Nampak? Nampak tak nampak? Nampak ke tak nampak? Rayuan pengampunan Datuk Seri Najib Tun Razak kini dalam proses untuk dipersembah kepada Yang di-Pertuan Agong Sultan bekas Oh, bila saya cakap keluar? Guys, korang ni kan. Aku cubit korang, tahu tak? Cubit. Nak kena cubit? Aku cubit. Mengaji, pernah mengaji tu mengaji. Saya ni tak lahir 83. Oh, mengaji. Saya ingat sampai sekarang ingat. Anak yang orang mengajar mengaji tu, dia tak ajar ngaji, anak dia ngajar ngaji. Dia cubit. Kat puting tetik lah tu dia cubit. Puting tetik. Tak steam lah masa tu kita budak lagi. Dia cubit. Nah, aku cubit tu. Aku cubit kau. Nak tengah kecoh lah guys. Sebab non kunyit tanah. Sebab non kunyit tahu. Najib keluar. Zahid gone. Dia gone. Nampak tak? Kita. Okey, apa kita kena buat? Teruskan bercakap penyatuan orang Melayu. Sebab game ni belum lagi guys. PRU. Bukan PRA Johor ni. PRU. Parlimen. Nak selamatkan negara ni. Parlimen ni. Ni yang kita kena gerakkan ni. Teruskan kempen penyatuan orang Melayu. Jangan berpecah. Misi nak selamatkan negara. Itu yang kita kena terus cakap. Dalam masa sama, enjoy the show. Enjoy kan. Tengok wah. Kau tak enjoy ke? Aku enjoy lah. Saya pergi camping ni. 3 hari 2 malam pergi camping. Korang ni. Ni. Korang dengar ni. Korang boleh tak enjoy. Korang ni biar betul korang. Dia ada masalah lah korang ni. Sudah boleh kedengar orang maki saya? Kau dengar mangkuk ni. Sudah boleh kedengar orang maki saya dari pagi sampai malam. Tapi saya tak khianat amanah. Saya tak curi wang rakyat. Sudah boleh kedengar orang maki saya dari pagi sampai malam. Tapi saya tak khianat amanah. Saya tak curi wang rakyat. Sudah boleh kedengar orang maki saya. Saya tak ambil gaji. Tak ambil gaji saja. Saya tak curi wang rakyat. Alah. Non kunyit. Tak curi wang rakyat ni non Tak apalah. Tak curi wang rakyat konon. Macam cerita Piramli tu. Menangis konon. Itulah. Tak curi wang rakyat. Kalau kau tak curi wang rakyat. Kau pergi Afrika buat apa? Dia pergi hantar duit dia. Itu mana ada orang ada duit mari melabur di sini? Tak, dia pergi hantar duit dia semua pergi Afrika. Duit yang dia dah songlak kat sini semua dia hantar pergi Afrika. So, Farhad sekarang dah jadi Turkish punya warga negara. Dia pun dah hantar semua duit-duit yang Anwar suruh songlak. Farhad? Semua dah jadi citizenship Turki. Pak Anwar, let's say if anything happen, dia akan terus pergi ke sama ada Afrika atau Turki. Farhad sekarang jadi mana? Farhad jadi warga negara Turki. Turki? Siapa bagi tahu kak? I tahu lah.
Kenapa adik orang mau begitu You songgak-songgak macam ni sakau-sakau macam ni. Kau sudah umur berapa? Kau boleh hidup berapa tahun lagi? Dia sendiri ada duit bilion tau. Tak sudi. Saya tak ambil gaji. Tahu-tahu je bawa lagi pergi Afrika. Fitnah. Aku Sophia ni. Dakwa lah dia. Kalau dia fitnah. Betul tak? Dakwa Albert buat apa? Albert tu dah kes lain lah. Betul tak? Dakwa lah Sophia ni. Dakwa Albert buat apa? So tak fitnah. Ni Sophia ni bagi tahu. Saksi pendawaan SPRM dalam kes Sam Ketot. Setiausaha politik kanan Anwar Ibrahim. Saya tak ambil gaji. Saya tak curi duit. Kepala bapak kau. Kau pun satu Albert lah. Menyampahlah aku dengan kau Albert. Tak keluar-keluar lagi video. Orang cakap keluar lah cepat sikit video. Kau sidai lama sangat lah Albert. Keluarlah video. Video kongkang tu lah. Aku nak tengok video kongkang tu. Adik koyak juga. Jadi saya ada video kongkang lagi. Saya ada video kongkang lagi. Saya nak bagi korang tengok. But sebelum nak sampai kepada video kongkang. Aku tak faham lagi sampai hari ni. Apa sebenarnya orang tak puati lagi dengan Pemex ni? Kalau kita tengok ekonomi. Sekarang dalam keadaan yang baik. Ringgit nombor 2 lepas China. Kita jangan cerita China. Nombor 2 di dunia ke Asia Barat? Di dunia. Malaysia melawai. After China. Betul. We're number 2. Bekas. Aku tak faham. Anwar Ibrahim ni. Dia ni baruan New World Order. Kena faham saya cakap ni. Dia baruan New World Order. Faham tak baruah? Dia baruah. Dia ni proxy New World Order. Dia budak New World Order. Dia orang nak negara, nak tanah Melayu ni. So kau nampak kan sekarang tengah kecoh duit kita katanya mahal. Indonesia jatuh teruk. So budak ni budak ceplos lah dengan si Cap Nasi tu. Bagi tahu. Nombor 2 dalam dunia. Bang, siapa atur ni? Bagi tahu dekat aku je. Sokok lah geram pula aku lah ya. Siapa atur? Oh, PMX dia pentadbir negara. Mentadbir negara pandai kepala otak kau. Okey. Mana pelaburan? Bilion. Mana? Berapa kilang dah buka? Berapa sekolah dah buat? Berapa hospital dah buat? Bagi tahu. Kalau dia pandai negara ni, yang dia pelaburan bilion. Mana? Tesla pun tak buka kilang kat sini lah gila. Mana? Oh, tapi duit kita sekarang ni. Dengar dia kata apa ni? Dengar dia. Aku tak nak bagi tunjuk muka. Nanti dia popular. Seri popular, nanti popular kau orang tak nak. Dengar. Geram aku. Si Cap pula. Memang Cap ni dah dibayar lah. Aku tak faham lagi sampai hari ni. Apa sebenarnya orang tak puati lagi dengan Pemex ni? Kalau kita tengok ekonomi. Sekarang dalam keadaan yang baik. Ringgit nombor 2 lepas China. Kita jangan cerita China. Nombor 2 di dunia ke Asia Barat? Di dunia. Malaysia melawai. After China. Betul. We're number 2. Ya. Kita lawan against dollar. Kita mata orang yang ada peningkatan paling tinggi selepas China. Kita jangan kira lah China ni. Dia ekonomi dunia. Kita ni siapa? Kita ni kecil je dekat Asia Tenggara ni. Tapi kita boleh dapat nombor 2. Ni sebenarnya orang tak tahu tau. Orang cuma tahu cakap, isu Melayu, bangsa, Melayu tertindas. Tapi kalau bangun tengah hari, Melayu mana ya? Bagi yang bodoh-bodoh orang Melayu bodoh-bodoh ni akan percaya kata, betul lah bro, kita tengok PMX. Itu orang Melayu yang bodoh. Yang tak ada otak, benak otak, tak nak berfikir. Kita duduk fikir. Jangan percaya saya cakap, fikir. Pelaburan apa sampai duit kita tiba-tiba nombor 2 dekat dunia ni? Tinggi ni. Lepas China. Apa yang PMX buat? Pelaburan bilion-bilion dulu apa? Kilang mana dah buka? Ada kilang buka ke? Ada? Tak ada juga. Indonesia jatuh teruk. Indonesia teruk sekarang ni. Ramai orang Malaysia pergi Indonesia. Tengok, Prabowo tak pandai. Tengok, PMX pandai. Tapi Indonesia harga minyak tak naik. Harga diesel dia RM1 lebih lagi sampai sekarang kalau convert Malaysia.
Rakyat dia tak ada kena subsidi bersasar pula. Semua orang boleh beli minyak. Tak ada macam negara kita. Tapi duit dia tiba-tiba duit dia jatuh. Bodoh sangat ke kalau kita ni tak ada otak nak berfikir? Siapa yang tengah memanipulasi ni? Lupa ke krisis 1997? Penyangak mata wang sedang. Anwar Ibrahim, Menteri Keuangan. Tun Mahathir, Perdana Menteri. Apa Anwar buat? Nak lingkup, nak pinjam IMF. Mahathir selamatkan negara ni. Terajang IMF keluar. Terajang Anwar Ibrahim lepas tu. Takkan tak boleh fikir? Tapi yang bodoh-bodoh dia kan, tengok duit kita, tengok PMX bagus. Sekarang ni Indonesia dah jatuh dah. Kita banyak pergi Indonesia, terima kasih lah PMX. Tapi otak tak nak fikir. Kenapa? Guys, kena ambil tahu. Sebab itu kenapa saya cakap, misi kita selamatkan negara. Selamatkan negara tanah Melayu ni. Dapat? Nak tertindas macam ni, kita kena tengok balik. Terus bercakap. Jangan berhenti bercakap. Jangan berhenti bercakap. Sebab non kunyit, apa sebab kita tahu? Penampilan tak dapat diubah. Kemaluan yang memalukan. Ni tengah malu ni. Dan menuju kepada kejatuhan yang amat dahsyat. Kejatuhan yang amat dahsyat. Saya nak isap okok, tapi saya nak korang dengar. Korang dengar, ni manis, manis. Saya bukan datang untuk musuh sesiapa. Saya datang untuk ajak rakan-rakan di Batu Pahat dan di negeri Johor. Mari kita kerjasama. Politik ni kena stabil. Jangan kita anggap mudah. Lihat negara-negara jiran. Nak beli minyak beratur. Ada kedai minyak tutup. Sebab tu saya kata, bila orang tanya saya, Indonesia ada ke macam tu? Come on. Indonesia ada ke beratur, pam minyak tutup? Come on. Come on. Come on, come on, come on, come on. Tolong komen sayang. Ada 2,200 kat YouTube, ada 1,007 kat Facebook. Indonesia ada ke dia beratur, berebut minyak, pam minyak tutup? Ada tak? Tak ada. Itu sebab dia orang kena serang. Nampak tak? Tapi Filipina, side New World Order. Tiba-tiba minyak tak ada. Australia, Thailand. Fikir guys, fikir. Jangan percaya, fikir. Ni dia takutkan ni. Dia takutkan. nak beli minyak beratur. Ada kedai minyak tutup. Sebab tu saya kata, bila orang tanya saya beberapa bulan yang lalu, tunggulah dulu. Kita negeri ini banyak masalah. Rakyat hadapi masalah harga barang. Selat Hormuz masih belum dibuka. Rakyat mengalami masalah harga barang. Okey, sebab apa harga barang naik? Bagi tahu. Sebab apa harga barang naik? Sebab harga diesel naik, bodoh. Engkau lah, banduan. Itu sebab harga barang naik. Kau tengok Dajalnya. Dia bagi tahu, sabarlah, harga rakyat ada masalah, harga barang naik. Engkau lah yang naikkan harga minyak diesel tu pasal harga barang naik. Kau tengok ni. Yang sokong dia, PMX, tengok prihatin. Bebal, bodoh. Tapi masalah harga barang. Selat Hormuz masih belum dibuka. Perang belum selesai. Redakan dulu 1-2 bulan ini. Tengok keadaan. Kita ada minyak. Singapura nak minyak pun ambil daripada kita. Negara Malaysia ni ada minyak. Tiba-tiba minyak tak ada. Sudah, kena catu. Tak ada pula, harga naik pula. Kepala bapak engkau lah. 7 kapal. Dah kita senyap dah cerita 7 kapal. Dah berapa biji sampai dah tak ada dah. Tak dengar dah. Media tak main dah. Ada media main tak? Itu hari bukan main lagi. Nak bagi rakyat. Kita marakkan minyak kita 7 buah kapal. Yang bodoh-bodoh ni, jangan sumut lah. Kita
kita punya kapal sekarang dah tersangkut. Ini negara kita. Alah bodohnya. Itu pasal ramai diperbodohkan. Saya tak perbodohkan korang. Aku educate korang. Dengan cara aku. Mungkin kasar, mungkin tak. Tapi, fikirlah betul ke tak betul brother ni cakap. Jangan sokong aku. Fikir, percaya ke tak percaya, terpulang pada korang. Ada dengar dah cerita 7 kapal tu? Ada media lapor. Sekarang kapal kita dah 7 biji. Sekarang dah sampai 5 biji. Ada tak ada? Tolong komen. Ada tak ada? Media main lapor lagi. 7 buah kapal apa cerita, apa jadi. Kejap insurans tinggi. Kejap kos mahal. Kejap Selat Omas tutup. Minyak kita sini lah. Apa jadah pula dengan Selat Omas tu? 20% je Selat Omas. Sebab rakyat bodoh, tak ambil tahu. Sebab tak ambil tahu. Punca dia sebab tak ambil tahu. Oh, minyak kita. Ada pula dia pakai influencer bodoh tu macam geng yang sumut apa, brother haji apa semua tu. Oh, minyak kita sekarang ni. Sabah Sarawak tak naik. Yang rakyat bodoh-bodoh. Oh, yelah, betul lah. Hey. Koyak wala nun. Cik baik aku tak live TikTok tau. Kalau aku live TikTok ni, masak korang. Lepas tu buatlah pilihan raya. Itu saja saya suruh. Sebab apa? Kita nak jaga negara jadi tumpu. Tumpu sepenuhnya membangunkan ekonomi negara. Dah nak buat juga pilihan raya pergi cepat. Tak boleh tunggu kan 2-3 bulan lagi. Jadi boleh lakukan di Johor bila keadaan begini, kita terpaksa terlibat. Baik, sekarang kita hadapi pilihan raya. Saya mohon terus kerja dengan tenang, tak payah bermusuh. Kerana rakan-rakan dalam pertandingan ini, ya, PAS, Perikatan Nasional memang pembangkang. UMNO Barisan Nasional dalam kerajaan perpaduan. Pening kita. Hari ini kita berlawan dengan UMNO Barisan Nasional. Hari Rabu, Mesyuarat Jemaah Menteri, kita bersebelah. Bersama-sama. Tapi saudara, ini bukan pilihan saya. Pilihan saya kerjasama terus. Pilihan saya jaga negeri ini. Pilihan saya tangguh semua pilihan raya dan kerja tumpu selamatkan ekonomi rakyat. Itu. Ya. Dengar balik. Dengar, faham, fikir. Sebab ada kena-mengena dengan apa yang saya cakap dah lama. Dah lama aku cakap. Orang tak percaya. Pilihan saya kerjasama terus. Pilihan saya jaga negeri ini. Pilihan saya tangguh semua pilihan raya dan kerja tumpu selamatkan ekonomi rakyat. Itu pilihan saya. Tangguh semua pilihan raya. Korang faham tak? Korang nampak tak? Baruah ni bagi tahu pilihan saya tangguh semua pilihan raya. Pilihan raya mana lagi? Johor dah bubar, Negeri Sembilan bubar, Melaka. Lagi mana lagi? Tak ada dah. Kenapa nak tangguh semua pilihan raya? Macam mana nak tangguh pilihan raya? Bagi tahu dekat saya. Macam mana kalau parlimen ataupun don dibubarkan dan nak tangguh. Macam mana, apa cara, apa kaedah. So bakal ukur, geram aku. Tolong komen. Macam mana cara dia? Tolong komen. Apa cara untuk kita tangguh pilihan raya? Bagi tahu. Sokok Darurat. Macam mana nak darurat? Rakyat okey, tak mengamuk. Inilah kenapa saya bagi tahu kita kena sabar, tenang, bijak. Dah nampak dah? Yang tak percaya mana dia ni mengapu. Dah nampak dah? Mulalah nak belagak sikit. Kopi sikit. Well, I told you years ago about this. Why? Because I know exactly who is Anwar Ibrahim.
I know him. Very, very much. That's why I told you yearly to be careful. Make sure, please, tell everyone, be cool down. Don't angry. Malay, Chinese, Indian, Sabah, Sarawak, all cool down. Everything must cool down, relax, cool. Because it's non-kunyit, one bring chaos to make a darurat. It's a bumi hangus. I told you. Cikau putih lah. Tak adalah pandai, tapi boleh lah. Kalau kompresor ni dengan Salim kunyit kongkang. So guys, bila Anwar Ibrahim bagi tahu, kalau pilihan saya, tangguh semua. Macam mana nak tangguhkan pilihan raya kalau tak ada darurat? Itu sebab dia nak darurat. Nampak tak guys? Sebab tu kenapa saya minta tenang, sabar, bijak. Melayu, Cina, India, semua. Dia dah mengaku dah tu. Dia dah mengaku. Itu sebab dia kata, bulan 5 ada, bulan 6 ada, bulan 7 tak tahu. Bulan 7 ni. Dah banyak dia buat, tapi tak jadi. Ni saya tak cerita pasal weather lagi tau. Tapi itulah. Baca terjemahan Kunut Nazilah. Ni konspirasi lain lagi lah buka. Malam ni tak payahlah. Konspirasi weather ni. Tapi kalau kau baca terjemahan Kunut Nazilah tu, yang gerakkan awan. Baca Kunut Nazilah tu. Yang gerakkan awan. Mereka buat, Allah gerakkan. Mereka buat, Allah gerakkan. Tak boleh fikir ke? Tak nampak ke? Dia dalam keadaan terdesak. Tambah pula tekanan untuk Najib dikeluar. Enjoy the show guys. Enjoy the show. Najib akan keluar. Saya rasa Najib akan keluar. Sebab non-kunyit dia gini je guys. Dia gini lah guys. Saya bagi tahu banyak kali dah. Dia tak menang pilihan raya. Come on lah. Tolonglah. Ini basic lah. Kita ni basic. Dia tak menang pilihan raya. Bagi tahu bila masa dia menang pilihan raya. Dia tak menang. Yang ni kau kena tengok. Salim Abdul Rahman, Salim Kunyit Kongkang. Pembekal nasi ayam kunyit. Ingat tak video yang wartawan tu? Datuk Seri Johor makan nasi ayam kunyit. Kosan Anwar Ibrahim lah. Kan saya dah beritahu. Kalau dia nak main jubur, Anwar Ibrahim, kalau dia nak main jubur, dia beritahu dekat Salim Kunyit, nasi ayam satu, so Salim Kongkang akan siapkan jubur kunyit satu. Dia akan buat. Sanggup tukar di kedai kopi Negeri Sembilan. Ya Sultan, tuanku, ya Allah, Masya Allah, betul-betul engkau orang ni sikap-sikap anjing dan munafik engkau orang ni. Engkau orang lah akan menjatuhkan raja-raja. Pas mana dia peduli raja-raja, dia tak peduli. Perang pun dia sanggup. Kematian, tumpah darah pun dia sanggup. Jangan mimpi PAS akan menjadi kerajaan selagi tidak bertaubat. PAS kalau nak dapat kebaikan untuk kemenangan, buktikan di Johor Bahru kau boleh dapat kursi yang banyak. Kau boleh dapat kemenangan yang besar. Bodoh. Johor. Bukan Johor Bahru. Johor Bahru tu salah satu parlimen. Parlimen tu Johor Bahru. Dulu panggil daerah Johor Bahru. Ni. Aku ni besar Johor Bahru lah. Negeri juga Johor, bodoh. Barulah kau boleh bersama penyatuan ummah engkau orang. Tidak ummah nanti jadi kamah nanti. Engkau orang terbalikkan semua agama engkau orang. Saya Salim Abdul Rahman. Jangan kau kianat. Ya, kau masih muda. Jangan kau salah Perdana Menteri. Ingat Perdana Menteri dan Zahid sepatut kau rapatkan silaturahim. Tun Mahathir patut rapat. Muhyiddin patut rapat. Mat Ismail patut rapat. Inilah. Tiba-tiba pula. Itu hari bukan main balon Tun Mahathir. Tiba-tiba pula. Dengan Tun Mahathir pun kena rapatkan. Kan? Adalah saya tengok ada NGO Melayu ni lah. Dia sokong Salim Kunyit Kongkang. Dia kata dia tak pernah tengok Salim Kunyit Kongkang ni balon Tun Mahathir. Sebab dia ni
Jenis-jenis bodoh macam itu lah. Sekarang ni tiba-tiba pula rapatkan dengan Tun Mahathir. Saya dah cerita gitu hari. Sekejap lagi saya cerita. Penutup saya cerita. Orang kata muhibah yang ingat Islam. Semuanya pemimpin-pemimpin yang takut pada Islam. Ini kau berpecah betul. Kamjat lah kau ni. Ingat balik jadi ulama. Tak balik menjadi semak. Tunjuk ragat di atas. Aku kalau nak atas pentang kau tahu gegar. Johor bagaimana? Aku akan mempertahankan nasib orang miskin. Dengar. Ingat balik jadi ulama. Tak balik menjadi semak. Tunjuk ragat di atas. Aku kalau nak atas pentang kau tahu gegar. Johor bagaimana? Aku akan mempertahankan nasib orang miskin lah. Kau tengok Pulau Pinang. Aku buat macam mana? Pulau Pinang, aku membangunkan Pulau Pinang. Lobok-lobok kasih kepada Allah lah. Walaupun negeri China. Tapi China menjadi seperti mana? Pulau Pinang, aku membangunkan Pulau Pinang macam mana? Lobok-lobok kasih kepada Allah lah. Walaupun negeri China. Tapi China menjadi seperti orang Islam. Membantu masjid, surau, sekolah, kebajikan rakyat. Tok Kong Buddha tengok. Ini kepala bapa empat tunjuk Islam lebih pada Yahudi hampa ni. Sampai raja-raja pun kau bagi hilang kedaulatan. Kau sanggup boleh melantikkan nasib baik Allah Ta'ala. Ya, dia simpan sanggup tukar di kedai kopi Negeri Sembilan. Ya, Sultan, tuanku. Orang Pening. Hampa ni buat macam mana? Ni, tapai. Member saya, budak Pening. Tapai. Han tengok ni. Ni, saling kunyit kogam bagi tahu. Pening tu dia yang bangunkan. Tahu tak? Dia yang bangunkan Pening. Tahu tak? Ni, tulang korang. Kau tak kenal siapa saling kunyit. Nampak tu? Baik kau tengok. Dia turun Johor bergegar pentas. Aduh. Salim. Kau tak kenal aku siapa, Salim. Matilah. Aduh. Apa nak jadi korang ni semua ni? Dia bangunkan Pulau Pinang. Baik guys. Suara ketakutan. Ingat Salim kunyit kongkang ini, dia pembekal nasi ayam. Non nak nasi ayam, dia akan hantar nasi ayam. Apa nasi ayam tu? Jantan muda. Budak lelaki. Nasi tu budak. Kunyit. Kau tanya kunyit tu apa pula? Mengunyit. Tahu mengunyit? Kunyit. Tapi ni bukan kunyit yang orang rumah kita masak tu, gila. Kunyit. Kunyit, lada semua ada. Itu dah favorite. So, dia akan siapkan. Tu pasal dia kaya. Faham? Baik kalau Salim kunyit kongkang tengok ni lah kan. Penyokong dia, budak-budak dia. Ada satu cerita lah. Cerita ni diceritakan oleh seorang kawan. Yang mana dia ni duduk Pulau Pinang. Ini tahun 90-an dululah. Tahun 90-an. Ada satu tokan dadah. Masuk lah. Memang masuk dia jual dadah ni. Tapi dia low profile lah. Orang tak tahulah. Orang tak campur. Sebab dia tak tunjuk diri dia tau. Dia tak tunjuk kemewahan dia. Kan? Orang tahu dia ada duit. Tapi dia tak tunjuk lah. 1 tahun tu. Oleh kerana dia ni dah banyak duit sangat. Dengan tokan dadah dia tu. Dia buat majlis korban. Majlis Hari Raya Korban. Lembu, kambing, berpuluh-puluh ekor. So, oleh kerana dengan majlis yang dia buat tu, jadi orang semua tahu lah. Banyak duit ni. Orang kaya mana ni kan? Masuk dalam radar. Selang berapa lama, kena ras dengan polis, kena tangkap, tahun 2000, dihukum gantung sampai mati. So, apa cerita dia?
Dia jual dadah. Salah. Dihukum gantung. Ya. Tapi apa yang saya nak sampaikan sini kat korang? Jangan meniaga dengan Allah. Kita boleh tipu sesama makhluk. Kita boleh tipu. Kita tipu orang tu, tipu orang ni. Tapi dengan Allah kita tak boleh menipu. Yang halal, halal. Yang haram, haram. Yang halal tak boleh campurkan dengan yang haram. Orang mungkin tak tahu. Tapi Allah Maha mengetahui. Jadi, kepada Salim Abdul Rahman. Salim kunyit kongkang. Masa akan sampai Salim. Dia tak akan lari lah benda ni. Sebab Allah ni dia Maha mengetahui. Kau tak boleh. Macam mana muslihat kau buat pun tak boleh. Dalam Al-Quran dah lengkap dah. Allah firmankan. Kau tipulah macam mana kau kena juga. Tak lepas. Dan sebab itu, pada Salim Abdul Rahman. Sebelum ni kau tak pernah buat. Tapi tahun ni kau buat dengan unta, dengan apa semua. Orang yang tak tahu dia, oh nampak. Kau pun gah tengok unta 10 ekor. Allah tak pernah tidur pun mau mengantuk. Hari pembalasan akan sampai kepada kau Salim. Beringat-ingatlah. Kepada yang lain, jadikan pengajaran. Jangan, dengan Allah ni jangan berniaga, jangan tipu dengan Allah. But, sebagai penutup, saya nak bagi tahu, itu hari saya dah bagi tahu, Non Kunyit bersungguh-sungguh nak jumpa Tun Mahathir. Beberapa hari lepas, nak jumpa lagi dengan Tun Mahathir. Sebab, Datuk Najib. Inilah kata Non Kunyit. Dia ni muka tak tahu malu lah guys. Ada dengar tak beberapa sejak ni kutuk-kutuk Mahathir lagi tak? Ni seminggu 2 ni ada dengar lagi tak? Dia ni gila guys. Kejap dia kutuk, lepas tu nak jumpa dengan Tun. Lepas tu dia tak kutuk. Ni seminggu ni ada dengar dia kutuk Mahathir tak? Seminggu 2 ni ada dengar? Dia peli-peli Tun Mahathir ada dengar? Tak ada. Sebab dia dalam keadaan terdesak. So, nak jumpa dengan Tun Mahathir sebab Datuk Najib. UMNO minta Najib ni dapat pengampunan, dapat dibebaskan. So, sekarang ni minta jumpa dengan Tun Mahathir dah pula. Sebab dulu dengan Tun Mahathir lah, lawan Najib tu kan, 2018. Sekarang minta dengan tolongan Tun pula. Kau tengok muka tak tahu malu ni. Oi Anwar, turunlah, tak malu ke? Itulah kepada Anwar Ibrahim, kepada penyokong-penyokong Anwar Ibrahim. Guys, apa pun guys, saya nak minta maaf, dah lama tak buat live, tak buat apa semua. Inilah kekangan yang ada ni, YouTube dengan Facebook. Saya akan download video ni dan saya minta tolong dengan semua lah. Kan? Kalau boleh, tolonglah sebarkan saya punya live ni. Saya faham, ada kekangan korang kena ban account apa semua. Saya minta maaf lah juga. Tapi kita dalam perjuangan guys. Kita dalam perjuangan. Tolong fahamkan. Bila kita dalam perjuangan ni, saya ingatkan dengan semua. Saya ingatkan lagi sekali dengan semua. Ingatkan lagi sekali dengan semua. Guys, kita dalam perjuangan guys. Ini perjuangan. Kita dalam perang kandak. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'daina wa na'udhu bika min shururihim. Allahumma baddid shamlahum wa farriq jam'ahum wa shattit kalimatahum wa zalzil aqdamahum wa sallit alayhim kalban min kilabik ya qahhar ya jabbar ya muntaqim ya Allah ya Allah ya Allah. اللهم يا منزل الكتاب يا مجري السحاب يا هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. Ya Allah, kami letakkan kamu di batang leher musuh-musuh kami, dan kami berlindung denganmu dari kejahatan mereka. Ya Allah, hancurkan kumpulan mereka. Ya Allah, pecahkan pakatan mereka. Ya Allah, leburkan pendirian mereka. Ya Allah, musnahkan langkah mereka. Cengkamkan anjing-anjingmu kepada mereka.
Allah yang maha membalas. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, yang turunkan kitab, yang gerakkan awan, yang tewaskan tentera azab. Kalahkan mereka, kalahkan mereka, kalahkan mereka, dan kemenangan untuk kami. Sunnatullah dia berulang-ulang. Sebab ni zaman kita, masa kita. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, bila lagi? Perjuangan yang belum selesai. Bukan untuk kita. Masa depan, anak, cucu, cicit kita. InsyaAllah guys, nanti ada masa kita akan buka visi lagi. Apa pun, terima kasih banyak. Teruskan perjuangan. Minta maaf kalau ada salah dan silap. Kepada penyokong Anwar Ibrahim. Bertaubatlah. Selagi mana ada peluang dan waktu, bertaubat. Sebelum kau akan dapat azab yang sekeras-kerasnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey semua, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa saya download, potong-potong, sebarkan Thank you guys.